Kalau anda yang selalu sakit-sakit di bahagian sendi, boleh try minum air nenas. Dicampur juga dengan air halia. Nenas dan halia. Nenas ni kita akan kopek kulit dia semua. Dengan batang dekat tengah pun kita akan blend sekali dengan halia. Halia ni jangan lupa, kulit dia mesti kena buang ya. Oh ya, banyaknya Alicia ya. Ni, dekat tengah ni. Bahan yang paling penting. Anda boleh gunakan apa jua peralatan, blender ke ataupun fruit juicer. Macam ni saya akan gunakan fruit juicer lah. Kalau gunakan blender, pastikan hampas tu mesti kena tapis ya. Fruit juicer tak perlu tapis sebab dia dah siap dengan penapis kat dalam ni. Hasil daripada sukatan tadi, 1 biji nenas dengan halia tadi, dapat 2 cawan macam ni. Ataupun mungkin 3 cawan. So nak amalkan jus nenas ni, janganlah minum semua. Minum sikit je, bismillah. Sikit je. Minum waktu pagi sekali dengan waktu malam sekali. Badan anda akan rasa lebih ringan, sendi pun akan jadi lebih sedap. Angin-angin kat perut pun akan keluar. Kalau tak percaya, cuba try. Kalau anda masih tercari-cari minyak yang sesuai untuk masalah sakit sendi, boleh try guna minyak calming oil. Boleh spray minyak ni dekat kawasan sendi yang sakit tu, sendi bahu ke sendi lutut. Dapat ilmu ni, sharekan dekat orang-orang yang ada masalah sakit sendi. Dapat sesuatu daripada video ni, tekan button tambah ni, lepas tu masuk live sekarang.